Okey, assalamualaikum guys. Okey guys, kita dah clear lah kita punya reban yang kena ribut tu kan. Alamak. Okey guys, itu dia guys. Ini ada patah satu dekat sini guys. Tu dia guys. Ranting yang sebelah sini lah, besar juga tu. Okey guys, dah besar lah guys. Okey lah, cantik. Alamak. Ini Roselle kita potong sebab dia dah terlalu besar kan. Jadi yang dia punya dahan-dahan yang lain tu kita buat anak lah. Kita buat anak. Biji dia kita dah keringkan dan dapat biji benih lah. Banyak gila guys. Satu plastik Lepas tu buah dia punya kelopak bunga dia tu kita dah minum guys. Memang sedap guys. Manis-manis masam lah. Alamak, cara-cara buat dia memang senang lah. Rebus je guys. Rebus, tunggu sejuk. Lepas tu kita kita letak dalam ice cube guys. Nanti nak minum, ambil je ice cube tu, bubur dalam gelas, bubur air guys. Terus memang jadilah. Terus minum macam tu je guys. Macam tu guys. Okey, masalah kita sekarang ada hidup lagi anak-anak ini guys. Ni dia guys. Anak-anak ini hidup lagi guys. Hari tu kita dah spray dah dekat pokok tu. Rupanya dia masih ada. Dia tinggal dalam kita punya perut kera. Perut kera pula dah. Alamak. Ni kita punya tanduk rusa ni guys. Dia dah turun dah tu guys. Turun. Yang turun macam ni yang bahaya ni guys. Banyak. Banyak. Gimana tu? Dia dah turun guys. Kalau dah turun macam ni sangat bahaya lah. Takut dia serang kepada pokok-pokok yang ni lah, yang ni yang berdekatan lah. So nanti kita akan carilah dia punya racun tu kan. Racun tu saya pun tak tahulah. Selalunya saya letak dalam reban yang saya buat kerja tu lah. Reban yang pertama tu kan. Hilang pula ni guys. Lama. Okay guys, reban ni masih elok guys. Alhamdulillah guys. Dah terhempak pokok. Ni ada bengkok-bengkok sikit. Ni bengkok. Kat situ lah. Sini lah yang kena kuat kan. Ni macam dah bengkok banyak lah tu. Sebelum ni bengkok sikit je. Okay, lepas tu kita punya reban ni kita dah buat macam ni lah. Semua sekeliling. Ni nampak tak? Kita lapis satu lagi dawai ni yang lembut lah. Kita bengkokkan macam tu. Kalau korang yang baru buat reban kan, kalau boleh buat macam ni lah. Lepek terus macam ni. Biar dawai ni bengkok macam ni. Okey, macam tu lah. Sebab tikus ni memang boleh terbang guys. Dia macam Spiderman guys. Dia tak terbang, dia macam Spiderman guys. Dia boleh dari bawah tu, dia boleh jalan atas ni. Dia macam Spiderman lah. Senang cerita, dia macam Spiderman guys. Memang agak pelik lah bila kita nampak tikus tu. Hari tu kita kejar dia dari dalam. Dia duduk dalam kan. Dia berpusing macam Spiderman guys. Dari sini pusing sana, jalan sini. Macam tu guys. Dia nak lari. Dia bukan lari ikut bawah, ikut atas jaring. Nak cari lubang kan, tak jumpa. Memang pelik lah bagi kita kan. Baru nampak macam tu kan. Lama tikus. Okay, sekarang ni telur dah ada dah. Rasanya memang tu telur nampak tu. Dah boleh ambil lah tu. Sebelum
dilanyaknya dengan ayam lain kan. Tu pagi guys, 8.30 macam tu. Mungkin dia bangun awal kot, dia bangun subuh kot. Tepi. Ke tepi. Besar. Ui. Ya, ada bintik-bintik putih lah guys. Bintik-bintik putih guys. Kalau bintik-bintik hitam, dia apa ni? Ayam tu dah tua. Ni bintik-bintik putih tak tahulah. Ayam tu dah dewasa kot. Lama dah dewasa. Ayam yang comel lah. Cantik, bulat elok lah. Rasanya betina ni. Kalau bulat macam ni. Panas lagi ni. Ayam. Aduh, nak kunci pun satu hal. Susah. Letak sini dululah. Mana kita kena cari misi mencari racun ananai mana sebab kita nak beli baru malas. Racun tu satu botol kita beli dekat Pharma punya. Pharma ke Risda? Pharma rasanya. Pharma punya bukan. Peladang. Jabatan Pertanian punya kedai, kios peladang. Kita beli botol tu memang jadilah guys. Tak payah beli online guys. Online tu mengarut je guys. Sebab rasanya bahan yang sama guys. Dia cecair putih guys. Kalau kita beli satu botol tu yang peladang tu punya tu RM30 satu botol. Boleh guna dalam 2 kolah. Banyak lah, boleh guna banyak. 2 tahun tak habis guna. Kalau untuk kecil-kecilan saja kan. Okay guys, itulah nak kena cari itulah. Kalau dekat Shopee jual satu botol yang dah siap, dia dah siap bancuh lah. RM10 guys. Tak payahlah rugi guys. Sama je cecair putih guys. Yang tu memang berkesan lah. Lama. Sakit perut ni guys. Mana ni ayam dah besar dah ni. Tu dia guys. Kalau tak ada siapa-siapa nak beli, kita memang akan jual dekat ada kedai ayam kat depan tu, kedai yang kita beli dedak selalu. Nanti kita boleh jual kat situ lah. Tapi kat situ murah sikit kan. Ini yang cantik ni, warna hitam ni. Baka cantik lah, hitam betul tu. Yang tu saya rasa saya tak jual kot yang hitam ni. Saya nak tengok besar nanti macam mana guys. Ni betina ni. Ni jantan. Ada 3 ekor jantan BPR, 1 betina. Untuk RIR semua betina guys. Betina banyak pada jantan ni. Tapi BPR banyak pula jantan. Tapi kalau nak beli sepasang tak ada lah kan. BPR kalau nak beli sepasang memang dapat lah yang betina hitam betul ni. Tak apalah, memang tak jual lah kot. Dah tak ada orang beli, kita tak jual. Kita kena buat dalam ni, nanti kita akan buat macam sangkar dalam sangkar. Okey guys. Okey, terima kasih menonton kebun je yang tak seberapa ni lah. Okey guys, dengan penutup kita akan tunjuk kita punya arbok lah. Arbok kita bulat-bulat guys. Tu besar ni guys. Dulu kalau duduk dalam yang sangkar satu lagi tu kurang cantik lah body dia, memang kurus nampak kan. Yang ini duduk dalam ni, nampak tu guys, gigi dia guys. Arbok Bob,
Ni lama dah ni guys. Ni mak dia. Yang tu anak dia. Ada bapak dia meninggal dah guys. Ada dua ekor anak dia lagi meninggal dah. Jadi kita kena cari. Dia kokaknya anak dia. Kita kena cari pasangan mak dia lah. Okey guys, kita kutip telur guys. Okey guys. Yang sebelah kiri tu telur ni RIR. Yang ni kita baru ambil dari BPR guys. Makin besar guys. Alhamdulillah guys, dia bertelur balik guys. Tak tahulah kenapa hari tu dia stop bertelur guys. Alamak. Ke salah bagi makanan. Rasanya dah betul dah bagi makanan. Tu ada lagi makanan. Okey, hari ni semalam kita lepas ayam lepas ayam BPR ni keluar. Macam tengah hari macam ni lah, pukul 12, pukul 1 kan. Dia ada jalan-jalan kat luar ni. Biar dia happy. Lepas tu malam tadi dia masuk sendiri lah. Dia memang ayam ni dia pandai masuk sendiri guys. Jadi hari ni kita akan keluarkan ayam RIR pula. Sawit, keluar. Go. Keluar. Sekejap, kita kena ikat pintu ni. Guys, kita ikat pintu ni supaya dia pandai-pandai lah masuk. Dia nak keluar, dia nak masuk. Macam tu guys. Sebab kita dah buat kalau dia kita ada jaring ni kan, dia tak keluar lah kot. Sebab BPR tu memang dia duduk dalam tu lah. Dia main dalam kawasan tu je. Okey, kita tutup dengan jaring. Keluar. Tak kisah, malam nanti kita tutup balik. Dia punya kandang ni lah. Macam tu. Kita memang buat macam ni guys. Yang tu kita tanam pokok-pokok yang ayam boleh makan kat luar ni. Jadi nanti kalau dia nak keluar lah kan. Macam tu. Tak tahulah dia keluar ke tak tu. Sebab yang kandang sebelah sini tinggi kan, dia ada ada jaring kat atas tu. Jadi tak tahulah dia keluar ke tak. Okey guys, ini saja update untuk yang pagi tadi sambung. Ni tengah hari lah. Okey, thank you for watching guys. Alamak.